tahun ni punya improvement. Aiskrim. MasyaAllah. Jalan. Syuf. Ada. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai dekat Maktab 9 Mina. Let's go. Jom kita tengok kat kemah. So kat sini ada ais, yang ni ada jus, tahun ni punya improvement, dan satu lagi yang dia tambah aiskrim. MasyaAllah. Jalan. Syuf. Ada. Okay. Banyak dah improve insyaAllah. Kita kena kunci wheelchair ni. Nampak? Takut dia berjalan. Kena kunci ni. Ni kemah perempuan kita. Mana tadi yang lelaki. Alhamdulillah nampak comel-comel kemah. Kali ni dilengkapi dengan kemudahan klinik kat sini belakang saya. Dilakukan oleh pihak maktab. So, belakang saya ni dapur persiapan makanan bagi kemah Mina. Inilah persiapan dia. Dia gunakan ready to cook untuk mempercepatkan proses memasak. So ini kawasan buffet. Tahun ni di Arafah juga dah ada jus, lepas tu dah ada free flow Maggi dan sebagainya kat sini.